Jom aku kongsi kat korang 5 benda yang aku suka pasal Touareg Artline. Nombor 1, dia datang dengan enjin yang dipakai oleh Porsche Cayenne. Bukan inline 4 tapi enjin V6 3.0 liter, 340 PS dan 450 Nm. Apa barang SUV besar pakai inline 4 3 dapur. Nombor 2, daripada kilang datang standard dengan kelengkapan sporty Artline, bumper depan belakang Artline dan paling penting rim Braga 20 inci. Nombor 3, dia datang dengan lampu IQ Light LED. Ada 38,000 micro LED untuk pencahayaan yang mantap time malam. Nombor 4, selain ruang kabin yang selesa, dia juga ada ruang kargo yang cukup besar. 810 liter, boleh besar sampai 1,800 liter. Akhir sekali, nombor 5, Touareg Artline ada night vision untuk keselamatan memandu waktu malam. Berita baik untuk korang, Touareg Artline dah turun harga untuk tahun 2025. Sekarang ni bermula dari 385,000. Korang rasa berbaloi ke tak? Tolong komen banyak-banyak dekat bawah.